Dia macam kurus. Tu tanda sedang bahagia. Ikmal buat 3 post. Okay, so Ikmal akan upload konten Roblox dalam waktu terdekat. Tapi yang paling pentingnya, akak Jerung jangan tengok Yang Jerung jangan tengok lah dekat YT. Tolong tolong diam je. Ataupun kalau nampak Ikmal upload konten Roblox tu, swipe je. Macam tak nampak lah konten ni, macam tu. Kalau Ikmal upload konten lain boleh. Konten Roblox ni konten memang untuk adik-adik. Ada macam mula-mula pun ni kemarin macam, hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu. Nanti mesti akak-akak tu macam okay. Tak payahlah, Jerung tak payahlah. Aku tak nak bagi sebab apa, nanti diorang buat modal. Terima kasih Kak Spinet, thank you. Spinet, thank you. Diorang ni semua nak buat modal je nanti. Dia screenshot je muka aku tu, nanti dia buat buat stiker. Aku tahu dah. Muka-muka buruk aku lah penuh dalam grup Telegram tu. Kalau muka-muka Mem, muka Nazar, semua muka-muka yang cantik, comel molek, semua muka dia lah. Kalau muka buruk, muka biadab, muka aib, semua muka aku kat dalam tu. Kak Syikin, thank you. Terima kasih. Kak Syafiq Onyx, thank you. Ya, 90% kalau muka buruk tu semua muka Ikmal. Dia macam muka monyet. Sebab tu Ikmal kalau dekat dalam grup Telegram tu, Ikmal tak guna muka Ikmal. Ikmal akan guna muka monyet, muka-muka kucing, muka-muka buruk-buruk. Ada je dia jumpa gambar buruk, tak tahu kat mana jumpanya. Ikmal nak tengok vlog Ikmal dengan Mem lagi. InsyaAllah nanti Ikmal upload. Kita buat lagi vlog, okay? Jam jenama apa? Jenama murah-murah je. Ingat tak Ikmal pergi beli kasut sekali dengan Mem tu, beli kasut dengan Hazan sekali tu, dekat Thomas tu dia ada jenama Turbo by Thomas tu. Cantik kan jam dia? Ringan je. Tadi tengok belikan, hai Ikmal, hai. Alah Ikmal korek hidung pun handsome. Ikmal sekarang tengah scroll Jerung-jerung buat velocity yang Ikmal suruh buat tu. Betul-betul buat Betul-betul buat ya. Ya Allah, kat pintu. Aduh, kat pintu. Kenapa tiba-tiba dia tukar dah roket ni level 25. Kenapa macam tu? Bila kami tengok kat YouTube macam kami tak tahu. Anak-anak kami duk tengok Ikmal dari dulu lagi. Okey, kalau macam tu dipersilakan. Jangan terkejut dengan konten Ikmal yang Roblox. Kak Syikin, thank you. Itu memang jiwa-jiwa Ikmal tu. Jiwa-jiwa Tom Tombak. Kak Zurina, thank you. Tapi Ikmal akan selang-selang lah. Selang-selang. Tapi mula-mula je, intro je dah macam, hai kawan. Hai kawan, Assalamualaikum. Ikmal memang macam tu. Abang Ikmal masuk AI team kan? Ya, tapi dah keluar dah dik. Hari tu sementara je. Cuma Ikmal dah cakap dengan Mem nak pergi Kuantan. Lepas tu dia kata okey, kemungkinannya dalam bulan ni. Kalau ada waktu free, Ikmal yang akan bawa dia terus. Ikmal akan drivekan dia dengan G. Dia orang tak payah bawa kereta. Jadinya memang dia saja. Maksudnya dia bawa diri dia, bawa baju semua je. Maksudnya dia tak payah bawa kereta. Tapi tak tahulah kalau dia nak bawa kereta ke tak. Tapi Ikmal kata yang Kuantan tu dululah, yang kelapa sawit nanti dulu pun tak apa. Farah, terima kasih Farah. Macam tu. Kelapa sawit nantilah dulu. Sekarang kan musim-musim hujan. Kelapa sawit kan macam ada masalah. Lembab-lembab. Tak nak lah. Macam faham tak? Kelapa sawit kita itulah dulu kelapa sawit. Kita pergilah dulu Kuantan. Sebab kan Ikmal menang hari tu. Kan? Yang live hari tu Ikmal menang kan? Jadi dia tak ada excuse. Maksudnya memang dia kena datang Kuantan dulu. Tak ada. Ikmal tak takut pacat. Pacat tu biasa je. Alah, pacat tu kat mana-mana ada. Biasa je kena gigit pacat tu. Alah, pacat tu macam ni, siput sedut. Wanita hitam tu kan. Yang macam panjang tu, macam nyonyot-nyonyot kat bintu. Kat bintu pun bagi pokok. Kat bintu kata pokoknya harus ditebang. Relax lah, tak pacat je. Sejuk-sejuk.
Kashmir Kak Ayat, thank you. Ya Allah, Christmas. Ya Allah, Christmas. Muka. Ya Allah. Thank you, ya Allah. Ikmal dah lipat je. Hai Ikmal, lama tak buat reaction video seram. HWC Coffee Kuantan. Ikmal selalu beli coffee dekat situ. Dekat East Coast Mall. Baik, Ikmal nak call dia. Kenapa dia tak nak buat live? Sebab dia kata dia nak buat live malam ni. Kenapa dia tak layan? Okay, faham? 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 Kak Bintu, thank you Kak Bintu. Faham? Kak Sis Jo, thank you. Nampak? Siapa sekarang ni yang ada masalah communication? Siapa sekarang ni yang ada masalah communication? Faham? Dia tidur pukul 12 ni. Mem, tidur pukul 12. Faham? Faham. Faham. Tiba-tiba dia jumpa Farid. Kan? Tiba-tiba jumpa... lah. Tiba-tiba jumpa Farid. Tiba-tiba jumpa siapa? Amirul. Okey, faham. Jangan terkejut kalau Ikmal jumpa Akilah. Siapa pula Akilah ni? Amira. Siapa pula Amira? Solat sunat. Faham? Ya. Sekarang ni, kalau Mem punyalah orang backup. Kalau aku, kemain. Ikmal ni tak pandailah jaga hati Nazrah. Kalau Mem pandai. Semua backup. Okey, faham? Faham je. Faham. Ya, faham. Ya. 1001 alasan. Mem pergi toilet, Mem busy, Mem tidur, Mem solat sunat, solat hajat, solat duha, solat istikharah, solat taubat. Faham? Faham. Ya, kita faham je. Faham. Ya. Kalau Ikmal, Ikmal ni ada perempuan lain ni. Ikmal ni curang ni. Ikmal ni dia tak pandai jaga hati Nazrah. Ikmal ni lelaki jahat. Lelaki red flag lah. Dia memang taik biadab. Kan? Kan? Siapa yang cakap macam tu? Tak, sebenarnya Ikmal nak berak ni tadi, Ikmal tahan. Tak cakap pun malu macam tu. Janji. Kalau Ikmal bercuti ke? Tak ada, Ikmal tak bercuti pun. Tapi Ikmal ada nak record konten. Sebab tu Ikmal kat sini. Ya Allah, katanya mata aku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi tak ada garu mata. Kalau garu mata ni sekarang, Ikmal nyanyi lagu Ayam Adabi. Bila Siri Norah? Siri Norah insyaAllah bulan 1 ni akan ada Siri Norah short series. Short series tu memang Ikmal kena tunggu Mem free juga. Maksud kita kena shoot sekali. Sebab sekarang Mem dekat Keluang, Ikmal kat Kuantan. Jadi tak boleh nak buat short series tu. Ikmal, mak dengan ayah macam mana? Call Mem lagi sekali sebab kita orang perempuan. Thank you sebab faham je. Ikmal seorang berlawan dengan 7,300 yang kebanyakannya perempuan. Yang lelaki kemungkinan ada 30 orang. Faham? Ikmal ada cerita tak kat korang Tak cerita Okey, cerita dia macam ni. Waktu tu kan keluar ta'aruf konon-konon first tu lah. Ini soalan yang macam Ikmal rasa macam sumpahlah dia boleh terfikir macam tu. Kau nak tahu tak dia tanya apa kat Ikmal?
nak tahu tak mem tanya apa kat Ikmal soalan tu? Jadi Ikmal rasa macam apa benda ni? Macam tu. Okay. Dia cerita kan, adalah benda-benda lain cerita. Lepas tu tiba-tiba dia cakap macam ni, Mal, aku nak kau jujur lah dengan aku. Benda apa? Dia suruh Ikmal jujur. Okay, aku cakap okay, aku boleh jujur. Nak geramnya aku orang invite ni. Nak tahu dia cakap apa? Cuba kau jujur dengan aku, baby kau tu buat ke original? Dia tanya pasal bibi buat ke original. Harzan tanya, si Nazrah tu tanya, baby ni buat ke original. Dia dah 21 hari dengan Ikmal kat AI team tu, dia tak tanya sekali pun pasal bibi. Ya Allah, wallahi Ikmal tak pernah buat bibi. Bibi ni original. Lepas tu nak tahu tak dia cakap apa? Okey lah, kalau ada anak aku boleh mewarisi bibi kau. Dia kata anak bibi boleh Ikmal, hidung dia, mata dia, kening dia. Oh, maksudnya kau boleh custom macam tu lah. Maksudnya kau nak bibi aku, mata kau, hidung kau, kening kau, situ. Nak custom macam tu. Setiap dia nak custom macam tu. Rambut. Dia boleh custom anak macam tu. Dia boleh customize. Lepas tu kan, aku tak tahan dia boleh tanya pasal bibi. Bibi kau original ke kau buat? Ya Allah, Kak Ikmal tak pernah buat bibi. Aku cakap, ya Allah, aku tak pernah buat bibi. Ini memang bibi aku original. Memang lain-lain bibi macam ni. Lepas tu Ikmal cakap, Ikmal pun tunjuk gambar abang Ikmal dengan adik Ikmal. Memang kita orang ni bibi-bibi besar. Memang bibi-bibi yang memang lemak tu tak tahu pergi mana, dia pergi ke bibi dulu. Jadi macam memang lebih ke bibi. Faham tak? Lepas tu memang bibi kemas jenis bibi pink. Nampak macam ni. Memang bibi pink. Sebab tu kalau Ikmal pakai lip balm, Ikmal tak boleh pakai yang lip balm yang ada colour, yang colour yang colour terang. Tak boleh. Lepas tu Ikmal tak boleh pakai apa tu? Kan ada lip oil yang ikut warna darah. Kalau Ikmal pakai tu macam bentuk beruk. Akak pernah tengok bentuk beruk tak? Macam beruk kat zoo tu. Beruk. Bukan monyet tau Kak, yang beruk tu. Yang macam babun tu. Yang buntut yang pink tu. Ikmal kalau pakai yang lipstick collagen ke apa ke, yang macam lip balm ke apa benda tu, habis. Bibir ni memang pink. Memang pink. Tak tipu. Ikmal daripada kecil. Macam mana kalau akak pergi dekat Google, akak tulis beruk atau babun. Lepas tu akak biar Ikmal search. Ikmal sanggup search Memang sebiji macam itu. Ikmal kalau nak beli lip balm, betul-betul lip balm yang macam lip balm yang tak ada colour tu. Memang betul-betul yang natural tu lah. Beruk ni macam ni. Yang ni. Macam mana nak tunjuk kat akak Kejap. Saya tunjuk. Macam buah asir pun ada. Yang macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Jeng. Nampak kan? Macam tu. Jadinya, sebab Ikmal pernah waktu kat sekolah dulu, cerita dia macam ni. Kan Ikmal kan bibi pink. Lepas tu kan dulu sekolah menengah agama kan. Lepas tu kan, kawan-kawan Ikmal cakap, kau pakai lipstick pergi sekolah. Tahu tak Ikmal sampai gosok-gosok ni, baby ni sampai gosok-gosok sampai satu hari tu kan, macam geram sangat. Sidik Ikmal macam geram terlampau geram. Orang cakap Ikmal pakai lipstick lah, pakai apa lah, pakai tu lah. Sekali Ikmal select ni, Ikmal select kat tangan dia, Ikmal select kat muka dia. Ni kau tengok, tak ada apa. Baby aku memang pink. Sampai Ikmal waktu dekat sekolah kat orang minum air masak. Sebab nak hilangkan dahaga kan. Ikmal sengaja tak nak minum air masak semata-mata nak keringkan bibi. Nak nampak bibir tu kering. Ya Allah, terima kasih bagi gift banyak ni. Ikmal sampai satu tahap tu Ikmal tak minum air masak.
macam tahan. Memang tahan nak minum air masak tu bagi bibir kering. Sebab bila bibir kering baru macam hilang sikit ping-ping tu. Sebab kalau tak mesti ada orang cakap macam Ikmal pakai lipstick lah, pakai lip balm, ada colour lah, pakai lip gloss. Tak pakai. Memang bibir Ikmal pink. Ikmal tak. Ni. Jadinya memang pink. Apa ni? Layan je pakcik bebel. Aduh, janganlah sampai sampai tahap macam tu. Kalau lip care, Ikmal pakai tu je yang Glad tu Glow punya tu. Lip balm Mari tu yang Ikmal tunjuk tu. Ataupun lip balm yang memang tak ada colour, yang macam Vaseline ke apa jadi Ikmal select. Tapi kalau ada colour Ikmal tak nak ambil sangat. Kecuali kalau nak shooting. Nak shooting memang kena ada colour sikit. Macam pink-pink, merah-merah pink-pink sikit. Sebab bila kita dekat kamera yang macam kamera raw tu kan, kalau tak ada apa-apa kat bibir nampak terlampau pucat. Alhamdulillah. Ikmal kena cek klinik kalau selalu batuk. Yulah. Tapi hari tu Ikmal dah ambil ubat dah kak. Dah ambil ubat dah. Sekejap. Sebab hari tu kan tiba-tiba ni macam ni. Sebab ni Ikmal pakai lip balm macam ni ni beli kat Mekah. Ni memang tak ada colour langsung. Nampak? Mana ada colour? Apa colour ni pakai tu nampak? Dia dah merah balik. Ini bukan beg makeup dah. Ni beg ubat. Beg ubat, stok-stok ubat, pencukur. Semua ada kat dalam ni. Ubat lagi. Ni ubat apa? Rasa nak makan lah. Ni apa ni? Antihistamine. Alahan. Baik Ikmal makan ubat ni. Ubat kan Ikmal selalu berak-berak kan. Ni. Pilih cakap on ni. Ikmal makan ni. Alhamdulillah ya. Semalam kan Ikmal minum kopi susu tu kan. Tak berak. Betul lah. Ada orang cakap kat komen. Mindset. Kita jangan fikir sangat. Contoh kalau dah terminum tu, kita jangan fikir sangat. Kalau fikir sangat, nanti kita berak. Betul lah. Siapa yang cakap apa ni? Siapa yang cakap pasal jangan fikir sangat? Tu mindset. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah buat live ni. Oh, ya ke? Sorry. Aku mandi swimming pool tadi. Mandi swimming pool? Mandi dengan siapa? Tasha, Aziz, Mok, Lin, Kak Nat. Semua orang kata memang kalau kahwin boleh beranak punya. Memang perempuan semua. Ya ke? Ya, betul. Nama Farid tak ada lah. Tak ada abang, tak ada. Semua perempuan dengan Aisyah, okey? Kat mana? Kat mana? Kat Keluang ni? Oh, kat Keluang. Tak ni je-jerung ni suruh call. Tak tahu kenapa suruh call. Oh, yelah. Jurung suruh call baru nak call. Kalau jurung tak suruh, tak call lah. Yelah, yang pagi tadi aku call tu apa? Bila? Mana? Yang pagi tadi aku call tu apa? Yang kau cakap malam ni nak buat live dengan dia orang. Itu dia macam ni tau. Dia ada 3 sebab. Sebab dan sebab. Kenapa? Tak adalah. Dia macam ni. Kita orang punya plan huru-hara hari ni. Kita orang macam mula-mula nak main snooker. Tiba-tiba book homestay malam. Ada swimming pool private. Dia macam itulah. Lepas tu? Lepas tu tadi saya kan berenang. Saya praktis jadi jerung. Tanda saya ingat jerung. Kat mana-mana pun. Berapa orang saya faham tadi. Okey, lepas tu? Maksudnya saya ingat jerung. Cuma saya tak buat live. Sebab kalau kata saya buat live, saya tak pandai berenang sambil pakai tudung sekolah. Okey lah, tu je lah. Dengar macam ada orang karaoke tu. Ya, itu suara Lin. Dia memang dia lari sikit pitching dia. Bukan lagi sikit lagi. Dekat mana kena tinggi dia rendah, dekat mana kena rendah dia tinggi. Tu lagi banyak tu. Bahaya sikit. Diorang kata bila nak buat live, diorang tunggu buat live. Jurung-jurung macam marah je ni. Okay, sabar je Gong. Sebab besok saya ada satu berita terbaik. Berita baik nak bagi kat jurung-jurung semua. Tapi besok pagi lah. Dah lah pagi, tengah hari macam tu saya buat live.
dengan ada kemunculan satu perkara. Jurung-jurung kena ready. Saya ada surprise. Tak petang tengah hari. Surprise apa ni? Adalah. Aku tak tahu Nanti I bagi tahu you after ni. You after end lah nanti I bagi tahu you. Okay. Oh, Dia macam tu je I tak boleh bagi tahu. Jurung I bagi tahu nanti. Besok. okay. Oh, okay. Faham. Okay, faham. Perkara ni, perkara yang saya nak bagi tahu Jurung besok ni ialah satu orang kata Jurung antara asbab saya nak dapat berita gembira tu. Jurung juga asbab ni. InsyaAllah. Enen ke? Enen ke? Apa Nan? Enen? Nan apa? Saya tak faham tapi saya setuju je. Yang tu lah tu. Oh my god. Oh my god. Ya ke? Ke bukan? Tak apalah, nantilah. Nantilah. Kan Okay. kita sleep call, apa nak takut. Okay. Alright. Dah lah, pergilah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Dengar tak? Abang. Cuba kalau macam ni. Cuba kalau kan, kalau yelah, dia kan kadang-kadang kan terlupa nak buat live ke apa kan. Boleh tak kalau Ikmal macam jual nama Jurung, Ikmal cakap Jurung tu rindu, Jurung marah tu. Tak adalah marah, macam Jurung tanya bila mem nak buat live, boleh tak? Barulah dia nak buat live cepat-cepat. Nak kan? Bukan Ikmal jual nama Jurung cakap dia tak elok pun. Ikmal nak suruh dia buat live, nak suruh dia banyak sembang dengan korang kan? Bagus. Itu je. Ikmal nak minta izin tu je kan. Nanti pula semua marah aku kan. Cakap kenapa jual nama Jurung? Boleh? Saja nak jual Jurung. Tak payah tanyalah. Sebab selalu dah jual nama Jurung. Dah? Sebab Jurung. Tak. Jurung ada untuk dia juga. Kan? Betul? Kejap. Ada ubat lain tak? Kemarin tu ada bawa madu tau. Madu dah habis batuk lah. Tapi makan ubat batuk cak ibu dan anak tu okey. Yang ubat batuk cak ibu dan anak yang dalam botol lah, itu okey. Besok nak cari tu minyak alamak, minyak kayu putih Ikmal tinggal. Minyak yuyi cak limau Ikmal tinggal. Semua Ikmal tinggal. Ni siapa pula ni nak live dengan Ikmal ni? Astagfirullahalazim. Himalayan salt. Ikmal kalau batuk cari madu kelulu. Ikmal dah rasa ke serunding belum rasa lagi. Ikmal ada bawa balik Kuantan. Scan paru-paru. Janganlah, takutlah. Jangan macam tu. Pergi farmasi beli Diflom. Adalah Diflom. Tu tadi Ikmal punya Diflom tu. Sekarang kan Ikmal macam apa ni, obses dengan hand cream. Mula beli yang ni L'Occitane ni. Yang ni Ikmal beli ni sebab waktu Ikmal pergi Dubai awal tahun 2025, kawan Ikmal tu ada pakai ni. Dia pakai dekat kapal terbang. Wangi. Sebab waktu tu kan kita pergi winter, pergi London apa semua kan, winter kering. Jadi dia bawa ni. Sedap bau dia. Lepas tu yang ni hari tu Ikmal pergi Watson, lepas tu ada jual ni. Jenama Afterglow. Sedap bau dia.
sedap bau dia. Yang ni pun sedap. Makan Difflam warna pink bagus untuk bakteria. Ikmal beli Difflam warna purple, bagus tak? Tak bagus kan? Bau apa? Takutlah. Batuk gastrik. Ada batuk plus gastrik ke? Batuk minum lama sangat dah batuk, kena bawa klinik. Hari tu kan Ikmal batuk. Lepas batuk okey. Lepas tu kan hari tu kan Ikmal demam. Waktu demam tu dia datang balik batuk tu. Waktu demam hari tu baru dia datang balik batuk. Hari tu dah okey lah. Waktu Ikmal mula-mula teruk batuk tu, teruk batuk. Lepas tu makan ubat batuk cik ibu dan anak. Lepas tu pergi jumpa doktor, okey. Lepas daripada tu demam balik, batuk balik. Ikmal ada GERD ke? Ikmal ada GERD ke? Mana pula? Kadang batuk tu dari gastrik. Oh yeah. Batuk daripada gastrik Oh. Ikmal cari tablet NaC air bubble, try lah. Macam mana dia daripada macam mana daripada gastrik? Takutlah korang ni. Semua buat aku overthinking dah. Aku takut dah ni. Datang daripada GERD lah, daripada alam bunian lah. Takut dah ni. Minum Coke with ice. Bukan makin teruk ke kalau minum Coke dengan ais untuk batuk-batuk? Sebab gas naik ke tekak. Saya nurse, try NaC dulu. NaC tu apa? Pergi klinik aja. Minum kacip plus 5. Kacip? Kenapa minum kacip plus 5 pula? Beli air bubble tu je bagus. Okay, Ikmal akan beli air bubble. Lepas tu Ikmal akan kacip. Oh, kicap. Kacip. Sorry kicap. Kacip pula aku. Suruh aku minum kacip. Okay, beli air bubble. Lepas tu jumpa doktor dulu. Habatus sauda. Kadang-kadang easy absorb tak hand cream tu. Yang Lococositin ni, ni senang absorb. Yang ni pun sama senang absorb. Cuma yang ni dia ada bau sugar floral. Ni ada bau sugar floral. Sumpah sedap bau dia. Yang ni sedap sangat bau. Tapi sebenarnya kau nak beli bau lain. Tapi semua dah habis. Ada bau ni je. Maksudnya memang laku lah benda ni kan. Buat blood test dulu. Ikmal bukan tak nak buat blood test sebab darah Ikmal dah darah vampire. Darah-darah vampire yang keturunan-keturunan vampire. Jadi bila Ikmal ni ambil blood test, nanti doktor tak dapat detect. Sebab darah Ikmal ni darah XYZ. Biasanya orang darah A, B, O kan. Darah Ikmal XYZ. Darah vampire. Darah vampire ni paling nak, orang kata dalam bidang perubatan ni, diorang nak darah vampire. Sebab darah vampire ni macam setitik masuk dalam air, lepas tu air lain boleh jadi darah juga. Darah vampire ni, kalau akak-akak nak tahu, kalau isi dekat dalam air, air tu akan jadi darah. Jadinya macam dia mampu, orang kata membanyakkan lagi darah-darah. Dan darah vampire ni jugalah bila satu titik masuk dekat dalam air, kita boleh asingkan dia menjadi darah A, B, darah O, A+, A-, B+, B-, B-3. Lepas tu punca kuasa 28, 2π/2 plus 2π/3, jadinya punca kuasa 214. Dia macam tu. Ni sedap. Ni body sedap ni. Ni sedap. Betul. Kumur air garam. Takut jarum lah tu. Tak, Ikmal tak takut jarum. Biasanya kan macam kita nak ambil darah kan, orang tu yang masukkan jarum. Ni tak. Ikmal ambil jarum tu, Ikmal cocok sendiri. Ikmal tarik sendiri guna gigi macam tu. Sebab apa? Bila orang yang ada darah vampire ni, bukan semua orang yang boleh ambilkan darah tu mampu tarik darah tu. Sebab darah tu adalah darah vampire. Macam Ikmal cakap tadi XYZ. Akak okey? Akak tak okey kan? Tapi akak dengar dulu. Lepas tu bila kita tarik tu, bila kita ada kuasa vampire tu, bila kita tarik darah tu, kita je yang nampak darah tu
tu sebenarnya warna putih. Tapi bila orang lain, orang yang biadab-biadab yang kat luar sana, biasa-biasanya dia akan nampak darah tu warna merah biasa saja. Kalau orang yang memang ada darah vampire, dia akan nampak darah tu warna putih kat dalam picagari. Picagari tu apa kak? Akak search. Okay, picagari. Okay, akak tarik, Ikmal tarik gunung gigi, Ikmal nampak dia darah tu warna putih. Darah-darah macam, orang kata macam darah vampire ni, darah orang yang ada mata halus saja boleh nampak. Okay. Ya. Yang tu kan krim brand apa? Farah dah bagi anjing, maksudnya apa? Dia anjingkan aku. Ini After Blow. Ini jenama After Blow. Okay. Sebab Ikmal tak pernah cerita kat Kai. Ikmal biasa dalam pukul 3 pagi Ikmal akan bertukar menjadi vampire. Gigi Ikmal yang kat sini nampak ada gigi taring. Ni ada gigi taring. Nanti dalam pukul 3 pagi dia akan memanjang sendiri. Dan hanya orang yang amalan dia yang banyak, amalan dia tinggi, amalan dia murni, amalan dia jujur dan tak biadab je boleh nampak gigi Ikmal tu panjang. Macam tu. Kalau siapa biadab-biadab, kentut merata, berak merata, suka cakap pasal orang, dia takkan nampak. Vampir. Betul. Vampire tu vampir. Betul. Ya. Lepas tu, kalau akak nak tahu, macam Ikmal ni sebenarnya, Ikmal tak pernah bagi tahu Nazrah lagi. Ikmal tak pernah bagi tahu Harzan lagi. Waktu Ikmal masuk AI team pun Ikmal tak pernah bagi tahu lagi. Ikmal biasanya akan berkawan dengan manusia serigala jadian. Biasanya kami akan berjumpa pada pukul 3.30 petang pada hari Khamis malam Jumaat dekat tepi simpang kedai Cik Pah. Kedai Cik Pah yang kedai runcit tu. Kadang-kadang ada jual ayam sebelah, daging sebelah. Kedai runcit tu kedai runcit Rahmah. Biasanya kita akan berjumpa dekat situ. Ikmal biasa berkawan dengan serigala jadian. Ya Kak Asnizah, terima kasih Kak Asnizah. Serigala jadian ni kak, dia baik sebenarnya. Ikmal ni vampire, dia serigala jadian. Kita orang biasanya akan menyelamatkan dunia. Kenapa? Sebab ada alien yang datang menakluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Maksudnya Ikmal dan juga itulah dia yang manusia serigala jadian. Kata nak betul. Mesti tak, mesti yang dengar ni macam macam tipu, tapi macam masuk lagu, tapi macam pernah dengar, tapi kat mana? Mesti macam tu kan. Sebenarnya serigala jadian tu Nazrah lah. Bila serigala jadian ni, kita orang akan berjumpa dalam pukul 4.30, pukul 3.30 pagi macam tu kan. Mem biasanya kan dia pakai tudung sekolah, lepas tu dia datang je, tiba-tiba dia ada macam tu. Lepas tu nanti Ikmal pun nanti bertukar jadi vampire. Macam tu. Jadi sebenarnya cinta kita orang bertemu di tepi simpang kedai Cik Pah yang jual ayam sebelah tu. Ya. Maksudnya Ikmal dengan dia ni, kita orang ni bertemu di sana sebab kami ada visi misi yang sama. Kebanyakannya vampire dan juga serigala jadian, dia orang tak suka buat kerja-kerja amal ni. Dia orang biadab. Ikmal dengan Harzan sahaja yang suka buat kerja amal. Sebab tu kami suka berkawan dengan jerung. Sebab apa jerung? Dia ada di lautan. Vampire dan juga serigala jadian, kami dua-dua ni ada di darat. Jadi kami tak nak berkawan dengan semua-semua yang toyol-toyol goblin. Kami tak nak berkawan sebab mereka tak sekufu dengan kami. Jadi kami pergi ke lautan. Sebenarnya waktu kita nak pergi ke lautan tu, dekat pasir, dekat pantai Cahaya Bulan tu, kita ada nampak duyung. Duyung tu sebenarnya, duyung ni dia punya ekor. Dia punya ekor, layankan je Okey, duyung ni sebenarnya ekor dia tu sekali dia libas, okey, boleh keluar orang kata angin-angin sepoi-sepoi tak gerti bahasa. Jadi bila duyung ni dia naik ke pasir ni, dia hembuskan dia punya apa ekor tu, itu yang jadi ombak. Itu yang jadi ombak. Ya, itu yang akak tengok macam ombak bergelora tu kan. Ya, macam tu. Akak semua tak tahu sebenarnya sebab ini adalah orang kata cerita serigala jadian, vampire dan juga duyung. Bila kita dah sampai dekat pantai ni, kita dah nampak benda ni, kita orang pun berbincang dengan duyung. Kami bersila dekat pasir tengah tu, kami bercakap dengan dia. Tolong carikan kami, orang kata kawan-kawan ataupun askar-askar lain di lautan. Dan kami jumpalah jerung-jerung, iaitu akak-akak semua. Cuma jerung-jerung ni, duyung ni dah cakap. Dia kata, tapi jerung-jerung ni lain. Jerung ni boleh masuk ke tasik, boleh masuk ke sungai. Macam tu. Jadinya, diorang ni fleksibel. Dekat mana-mana korang boleh jumpa. Boleh minta pertolongan diorang. Jadi, jerung-jerung tu akak-akak lah. Jerung-jerungnya ada dekat satu Malaysia.
Dekat Pahang ada, kat Sabah, Sarawak, Perak, Negeri Sembilan, ada kat Kedah, kat mana Kelantan, Terengganu, Melaka, Johor, kat mana lagi? Duyung tu mesti Haji. Betul. Macam mana tahu ni? Maksudnya korang dah tahu dah cerita tu sikit-sikit. Haji lah yang duyung tu. Tapi sebenarnya bila daripada jauh kita tengok memang cantik duyung tu. Okey, tapi dekat-dekat memang dugong. Sebab apa? Haji. Sebab Haji je. Sebab Ji je yang dia jadi dugong tu. Kalau dia orang lain memang duyung. And then Ikmal dengan Harjan ni orang kata melakukan orang kata visi dan misi kami di atas darat. Terima kasih bagi anjing. Melakukan visi dan misi kami di atas darat ni orang kata berdua. Cuma Haji ni adalah di antara kami dan juga Jerung. Sebab itulah dia dugong. Dia akan duduk. Dia duduk dekat pasir depan tu. Kak Long apa pula? Kak Long ni tapak Sulaiman. Dia kadang-kadang ada, kadang-kadang memang ada dekat dasar bawah tu je. Tapak Sulaiman kan tak function sangat kan, dia duduk kat bawah. Tapak Sulaiman mana ada muka, duduk je dekat pasir. Kadang-kadang ada kat laut ni, kadang-kadang ada kat laut sana. Kadang-kadang dekat sini, kadang-kadang dekat sana. Pernah tengok tapak Sulaiman? Itu kalau beruntung tapak Sulaiman. Kalau aku jumpa dia macam tapak kaki. Ya? Sudah, ya betul. Itu kalau macam tu. Kalau Adam pula terumbu karang. Adam tahu coral. Akak semua tahu coral, terumbu karang. Adam terumbu karang. Dia dekat mana-mana kita boleh nampak dia. Tapi dia duduk kat situ lah. Dia tak function sangat. Dia duduk je macam tu. Ya. Ini kalau kau bagi Kak Long habis laku. Kak Long minta maaf Long Semua terlibat. InsyaAllah. Masya Allah tabarakallah. Kalau ada terasa, tolong minta maaf. Kita tak nak jumpa kat Padang Mahsyar nanti. Penat. Okey, baik, kau tidur Mal. Ya, betul. Sebenarnya Ikmal ni, tai ini dah Ikmal dah sedut dan keluar dan sedut kembali. Ikmal menahan daripada tadi ni sebenarnya. Sebab tadi Ikmal keluar makan. Ya, betul. Nazrah adalah serigala jadian, Ikmal vampire. Along tapak Sulaiman, Haji dugong. Akak-akak semua Jerung. Megalodon, Great White Shark. Macam tu. Tadi kata diet, Ikmal makan roti je malam tadi. Janganlah kejam sangat dengan Ikmal. Dah tu Ikmal nak makan apa? Kalau malam Ikmal lapar, Ikmal makan roti lah. Kat pintu. Berdosa ke kalau Ikmal makan? Dah nak nangis pula. Lama tak buat YouTube. 2 hari lepas baru Ikmal post. Kan kata percaya je nanti nangis. Drama nangis dah. Dah obo-obo. Okey, korang dengar Mem kata besok siang. Besok siang dia nak buat live kan? Besok siang dia nak buat live kan? Atau petang atau tengah hari betul kan? Okey. Oh, ni lah kopi 3 in 1 Oh, ni lah kopi 3 in 1 Oh, betul lah. Inilah yang dia tak bagus sangat Mal tak puas nangis ke masa kecil? Astaghfirullahaladzim. Korang tak pernah cerita Oh, tak pernah cerita lagi. Okey, cerita dia macam ni. Ikmal waktu kecil, kenapa Ikmal rasa macam Ikmal nak berbakti kepada ibu dan ayah dan keluarga? Cerita dia macam ni. Waktu kecil, ibu Ikmal cerita, Ikmal daripada 3 orang adik-beradik, Ikmal paling banyak menangis daripada baby. Daripada baby, Ikmal banyak menangis. Nak berak menangis, tak berak menangis, nak tidur menangis, nak makan menangis. Tapi kau tak ada Ikmal menangis. Tapi ibu Ikmal kata kalau lagi-lagi waktu maghrib, lagi teruk menangis. Sampai ibu Ikmal rasa macam ada satu hari tu, mungkin disebabkan dia burn out sangat kot. Macam tak tahu kenapa punca apa Ikmal menangis kan. Sampai ibu Ikmal tepuk buntut macam puk. Macam ibu Ikmal rasa nak hampas. Faham tak? Sebab dia kata macam, Dek, ibu tak tahu kau menangis sebab apa.
Dah bagi makan menangis. Dah bagi itu menangis. Dah bagi ni makan. No, semua menangis. Sampai Ikmal kan kena bertangkal. Ikmal daripada kecil Ikmal berubat. Ikmal kena berubat daripada kecil. Yang masuk dalam Aminah. Ya Allah, Aminah. Ya Allah, Aminah, terima kasih bagi gonggong. Terima kasih. Ya Allah, semoga mewah rezeki. Okay, so sampai Mak Ikmal semua macam nak hempas ke bawah tau. Sebab dia seperti dia burn out sangat. Tak tahu nak buat apa. Sebab sampai tak tahu. Memang tak tahu. Lepas tu Ikmal kena bertangkal. Waktu kecil Ikmal bertangkal. Sebab Ikmal bukan macam budak-budak lain. Lepas tu, disebabkan itu, Ikmal rasa Ikmal dah cukup menyusahkan ibu dan ayah Ikmal waktu Ikmal kecil. Aku dah cukup menyusahkan orang tua aku. Lepas tu Ikmal rasa macam sebab tu Ikmal rasa macam nak balas sebaik mungkin. Nak balas walaupun orang kata tak terbalas apa yang kita nak balas tu. Tapi Ikmal akan cuba balas balik macam tu sebaik mungkin. Tapi Ikmal rasa waktu Ikmal kecil tu Ikmal macam latihan vokal. Betul, Ikmal berlatih vokal. Ikmal untuk menguatkan Ikmal punya tekak macam nampak? Kita waktu kecil kita menangis, sebenarnya kita menguatkan kita punya ni vocal note. Dia kuatkan ni kat bahagian ni. Tapi memang kalau gambar Ikmal waktu kecil, daripada contoh 50 gambar, 47 gambar Ikmal menangis, yang lebih tu baru gambar Ikmal normal. Betul. Nanti Ikmal tak ada cari Alang kat Kuantan nanti Ikmal cari. Daripada contoh 47 gambar tu, daripada 50 gambar, 47 gambar tu menangis saja. Yang lain tu semua yang okey. Macam tu je lah. Nanti Ikmal tak cari. Jangan menangis nanti bibir lagi tebal. Memang biadab. Memang biadab. Ya Allah, kepada orang yang cakap bibir aku tebal, aku doakan dia, ya Allah, menjadi manusia yang diridai, dirahmati, dimewahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dijadikan manusia yang suka bersedekah dan mengeluarkan zakat, dan kau jadikanlah dia manusia yang bertawakal dan sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat-Mu, ya Allah. Amin. Bagus kan? Plot twist dia bagus kan? Ya Allah, Datin dia. Muka gift ni macam muka Datin dia lah. Kamal dah kahwin ke? So kena nangis lah ni. Tebalnya bibir. Bukan semua baby menangis ke? Taklah Wahidah. Soalan Wahidah ni kan macam insyaAllah kita jawab dekat, aku tak tahu lah Wahidah. Soalan Wahidah ni daripada tahun 2020 berapa tu, memang soalan dia sama. Memang menyakitkan hati Wahidah ni. Aku geram je si Wahidah ni. Orang bayar nak bibir macam Ikmal tau. Tu kak, Ikmal bersyukur. Waktu sekolah semua orang kutuk bibir Ikmal sebab nampak bibir besar lah apalah, bibir buat lah apalah. Tapi bila dah besar, Ikmal rasa macam dah lah bibir besar, pink pula tu. Lepas tu ada garis kat tengah pula tu. Untung Nazrah dapat Ikmal ni. Memang package. Cuma malangnya perangai Ikmal je lah. Tapi kadang-kadang Ikmal cakap kat dia kan, kau tak rasa macam kau malang ke dapat aku? Tak, okey je. Dia kata macam okey lah. Yelah, dia kan suka yang macam abang sawit. Ikmal pula abang strawberry, abang jambu. Ikmal tanya dia banyak kali juga, macam kau tak menyesal ke? Lah mengaku. Yelah, kadang-kadang macam mesti dia nak macam lelaki yang lagi orang kata macam yang boleh, yang macam nampak strong, yang boleh jaga dia. Faham tak? Kak Zati, thank you Kak Zati. Macam komando aku.
Ikmal ni macam pom-pom girl je. Dia duduk kat tepi bola sepak punya padang tu yang gah. Tapi aku macam tanya dia betul ke macam tu? Dia okey ke? Kalau dia okey, aku okey. Tapi tu lah Ikmal cakap nanti kita ni kena saling melengkapi. Bukan mencari kesempurnaan. Apa yang kita nak tu kita tak akan dapat. Oh pandai betul aku. Aku memang pandai. Kalau nak orang suka kat aku tu kan, macam-macam lah aku dia bercakap. Kita ni saling melengkapi. Kita tak boleh dapat apa yang kita nak. Betul tak Kak? Barulah dalam hidup ni kita belajar. Ni siapa pula ni? Barulah dalam hidup ni kita dapat belajar. Nasib baik juga Jugong ni backup aku. Risau macam jadi macam hari tu. Tu Bibi cari makan. Bibi cari makan. Macam mana pula dengan Bibi ni kemar cari makan? Murah rezeki lagu bila keluar? InsyaAllah. Kita kena tanya lagu tu bila nak keluar. Perancangannya bulan 1. Untuk jadual Ikmal bulan 1, Ikmal bagi tahu jurung dulu Ikmal dengan Nazrah, sebab 90% jadual kami sama. Okey, lagu apa? Lagu Habibillah. Bila habibi, renungku dunia rasa terhenti. Fakta lagu tu Ikmal rakam waktu Ikmal dalam AI. Dan sebenarnya waktu tu dalam pertengahan AI. Lagu tu sebenarnya memang pasal mem lah. Sebab waktu Ikmal mula-mula datang AI pun Ikmal dah bagi tahu dia, tapi dia yang tak percaya. Dia ingat Ikmal main-main. Serius, siapa yang perasan ada live Ikmal dengan dia tu, ada sekali Ikmal live dekat office tu, dia ingat Ikmal main-main. Orang pun dekat dalam tu ingat Ikmal main-main. Jadi aku macam, apa yang aku patut buat kalau nak nampak macam serius? Lama tau tunggu. Ikmal waktu first tu cakap, lepas tu dia ingat main-main. Second pun sama cakap, dia ingat main-main. Lepas tu waktu tu hari keberapa pertengahan AI pun dia ingat Ikmal main-main lagi. Lepas tu last sekali waktu dah nak habis dah AI tu kan, Ikmal bawa dia orang pergi keluar dekat Bukit Bintang pun aku tak boleh. Time ni aku kena cakap juga. Sebab bila Ikmal cakap dekat luar daripada konten pun dia ingat main-main. Jadinya malam tu Ikmal pacak je handphone dekat tangan dia, pap, dekat tempat karaoke tu. Aku cakap je, lepas tu muka dia macam tergag. Terima kasih bagi dia macam tergag. Dia macam tak tahu nak cakap apa. Macam dia macam tu. Habis je live tu dia tanya betul-betul. Dia tanya, budak viral pun tanya. Tapi Najlah sokong Ikmal malam tu. Ikmal cakap betul. Ikmal cakap dekat belakang kamera pun dia ingat Ikmal main-main. Jadinya malam tu kebetulan ada berapa orang, ada berapa ribu orang. Ikmal cakap je lah ada berapa orang. Sebab kalau Ikmal tipu depan beribu-ribu orang tu, memang kena ludah lah Ikmal kan. Sebab Ikmal nak cakap betul-betul. Malam tu tak silap 7K ke 6K. Kalau Ikmal tipu depan orang tu, beribu-ribu orang tu, memang aku kena ludah satu Malaysia. Ikmal cakap betul-betul kat dia. Ikmal cakap belakang kamera pun dia ingat Ikmal main. Jadi Ikmal cakap lah depan kamera. Macam tu. Ikmal makin kurus ke? Ada orang komen Ikmal makin kurus lah. Betul ke? Dah makan ke? Nak makan? Masa dengan Harry Ikmal jealous tak? Tak lah. Sebab Ikmal tahu dia memang kerja. Dia memang kerja. Sebab Teh Hazan kan Teh Sabang Sawit. Harry macam opa-opa juga. Jadi Ikmal tahulah dia dia abang sawit. Jadi Ikmal tak jealous apa-apa. Makin gemuk. Baik Ikmal terasa Sekejap Ikmal nak kentul lah. Okay, lepas tu Ikmal buat lagu apa tu? Lepas tu Ikmal buat lagu tu untuk Hazan ke? Lagu tu bertujuan untuk dia. Sebab itulah Habibillah. Lagu tu di tengah-tengah AI.
Habibila tu, bilalah Ikmal nak dapat Habibi. Macam tu. Bilalah Ikmal dapat panggil dia Habibi, bilalah Ikmal dapat panggil dia Habibi, bilalah Ikmal nak dapat Habibi ni. Sebab tu dia jadi Habibila. Habibila. Macam tu. Mungkin kalau dia ambil Abang Sawit tak boleh nyanyikan dia lagu Habibillah. Betul tak? Mungkin Abang Sawit akan nyanyikan dia lagu macam Isabella, tapi Ikmal dapat nyanyikan dia lagu Habibillah. Siapa tulis lirik? Ya, lirik bukan Ikmal tulis lah, tapi Ikmal join in lah dalam lagu tu. Ikmal cakap nak lagu ni tentang apa, untuk siapa, lagu tu macam mana, tentang cinta ke, tentang cinta dan positif ke. Mem tak tahu tentang lagu ni. Dia tak pernah dengar full lagi lagu ni. Full dia tak pernah dengar lagi. Dia dengar mana. Macam ni lagu ni surprise untuk Jerung juga dan surprise untuk dia juga. Macam tu. Ikmal pandai main gitar, pandai. Ikmal pandai main gitar, Ikmal pandai main piano, keyboard, violin Ikmal pandai main juga. Saxophone Ikmal pandai main juga. Apa tu? Macam trompet tu pun Ikmal pandai main juga. Drum Ikmal pandai main juga. Tapi semua tu Ikmal pandai main dekat dalam mimpi je lah. Mem ada tak dalam MV? Tak tahu lagi lah. Rahsia. Okay. Rahsia. Sampai tidur siap. Sekarang ni Mem serius tak? Nampaklah dia serius. Sangat-sangat serius dah nampak dia serius. Sampai dia mula-mula tak silapnya untuk pergi ke dinner AI tu, dia tak nak bawa mak ayah dia. Sebab mak ayah dia kena pergi mana entah. Macam kena pergi ke Melaka macam tu lah. Lepas tu Ikmal cakap lah, alah bawa lah mak ayah dia datang kan waktu dinner tu. Lepas tu Ikmal cakap, dia kata kenapa? Sebab Ikmal nak jumpa mak ayah dia. Nak pergi keluar tak tahu bila lagi nak pergi keluar. Ni alang-alang kalau rasa dia boleh bawa mak ayah dia, bawa lah sekali. Lepas tu tengok dia bawa. Jadi Ikmal rasa macam dia memang dah serius lah. Dia tak serius lah. Macam tu. Sampai dia bawa mak ayah dia juga tu kan. Tapi untuk dia, Ikmal akan bawa dia datang Kuantan. Macam tu. Sebab Ikmal memang tak boleh nak pergi ke Keluang waktu tu, dia pun tahu. Sebab Ikmal ada syuting dekat KL. Dia dapat balik Keluang dulu. Ingat tak yang dia buat live dengan mak ayah dia tu? Dia ada masa untuk dia balik Keluang. Waktu tu Ikmal ada syuting, jadi Ikmal tak boleh nak balik Kuantan. Dan Ikmal tak boleh pergi ke Keluang. Jadi dia bawa mak ayah dia. Datin dia, terima kasih. Ikmal, ya. Nanti boleh dia kebetulan Akak Jerung overthinking. Apa ni? Akak Jerung overthinking Ikmal. Ikmal suka apa ni? Akak Jerung suka overthinking. Ikmal suka Faid dan Una ke sebelum Nazrah komen sikit? Ya Allah, tak. Macam ni, Faid tu kan memang kat dalam konten kan memang dia macam tu. Jadinya ada part kita boleh memang bukan consider. Ada part memang konten. Una tu pun dah memang macam kakak-kakak dah. Una tu dengan Faid tu untuk Ikmal dah macam kakak-kakak dah. Memang dah macam kakak dah macam adik. Una tu pula raja masak kan. Itulah kadang-kadang bila Ikmal datang AI tu, Ikmal tengok dia paling awal datang. Dia orang kata antara talent paling berdisiplin. Dia orang paling awal datang. Sebab dia kan buat konten masak kan. Dia bawa makanan, dia hidangkan makanan. Una memang baik. Ya betul. Una tu tengok Ikmal pun rasa macam, dia tengok Ikmal macam tak taste rasanya macam tu. Jangan risau. Tidak. Faid dah dengan Lokman. Una dah dengan tak tahu. Macam tu. Tapi Una memang baik. Una memang baik. Pagi-pagi masak-masak, bawa makanan. Walaupun dia buat tu sekali dengan konten kan. Macam tu. Tapi kira baguslah dia berkongsi rezeki. Kadang-kadang budak-budak AI ke Bulu datang, tak makan pagi. Lepas tu tengok ada makanan. Lepas kita shooting memang sembuh dia punya makanan. Memang habu dia punya makanan. Hari ni bawa western, besok bawa mihun soup, besok bawa itu, besok bawa gulai.
Kita orang ke Buloh. Sebab lepas syuting, sebab biasanya kita orang kan datang office pagi. Datang dia terima kasih. Kita datang office kan pagi. Lepas tu tak sempat sarapan kadang-kadang. Ada orang datang lewat sikit kadang-kadang. Lepas tu terus syuting. Dah syuting dah ke Buloh tu. Adalah makanan atas meja tu. Tapi Una memang rajin. Bayangkan, Ikmal pun tak datang awal macam dia. Ikmal tak tahu macam mana dia boleh bawa makanan-makanan tu naik atas. Sebab kan dia naik tangga. Lift tak boleh guna, lift rosak rasanya. Jadinya dia boleh bawa tu naik tangga. Ikmal tak tahu lah macam mana siapa tolong dia ataupun dia bawa seseorang ke. Kesian tau. Betul macam effort lah. Memang effort lah. Tadi nak cerita apa perasaan first apa ni Ikmal ada bila start. Ya Allah panjangnya. Kak Shelly terima kasih. Hanasu terima kasih. Lah memang tak boleh guna lift ke? Ya lift rosak. Abang Alif pun naik tangga. Kenapa ingat waktu mula-mula datang AI tu feeling lah nak keluar daripada lift tu kan. Rupanya lift tu rosak ya. Naik tangga kita. Awalnya macam apa ni? Okay. Jadual last. Jadual Ikmal bulan 1 dengan Hazal 90% sama. Kita orang nanti 4 bulan ni balik KL, 5 hari bulan pergi Kelantan. Tak sure sampai berapa hari bulan. Lepas tu nanti balik KL semula. Lepas tu tengah bulan, dalam berapa belah hari bulan macam tu pergi Kelantan balik. Lepas tu balik KL semula. Tapi macam biasa lah, ada live bersama Raja Perfume, ada live bersama Kendita. Macam tu. Dan ada live bersama Demika. Dan korang tahu tak untuk Jerung-Jerung, kan ada poster yang Jerung-Jerung buat. Kalau setiap kali kita nak buat live kan tiba-tiba ada jadual kita orang lah yang Jerung-Jerung buat, ada poster. Lepas tu ada poster Kendita, ada poster Raja Perfume, ada poster Demika. Ikmal tunjuk dekat founder Demika. Dia punya excited. Dia cakap, ya Allah rajinnya dia kata ni Jerung-Jerung buat lah ni. Apa ni poster-poster jadual-jadual. Ikmal tunjuk semua yang ada dekat dalam grup tu. Ikmal tunjuk yang korang buat poster, korang buat apa ni jadual yang kita orang punya jadual tu. Ya. Lepas tu Ikmal tengok lah, Ikmal tunjuk kat dia, ni Jerung-Jerung ni memang diorang kalau pasal jadual kita orang memang diorang sangat up to date. Ada yang sanggup orang kata buatkan jadual, ada yang sanggup buatkan poster. Tak, dia kata ini dah macam profesional orang yang buat. Faham tak? Maksudnya bukan macam orang-orang biasa buat. Sebab dia pun dah biasa tengok poster-poster kan. Ikmal tunjuk ya. Ikmal tunjuk dekat semua founder. Saya berbangga. Dan saya sangat bangga. Dan saya boleh flex. Yang fanbase Malzan Jerung Nurah ni boleh buat macam ni. Dan Ikmal sangat berbangga. Dan Ikmal tunjuk. Tak asal aku tunjuk. At least kita banyak benda kita boleh banggakan. Lepas tu ada beberapa orang founder cakap Jerung-Jerung kan ada data kan, ada data analytics kan. Lepas tu marketer-marketer pun boleh tengok dalam beberapa minit Jerung-Jerung ni dah boleh masuk live. Sebab Ikmal cakap macam ni, diorang dah set time. Contoh kalau kita orang kata nak buat live pukul 8, pukul 8 tu pukul 7.30 ataupun pukul 7 orang dah tunggu. Ikmal cakap macam tu. Ikmal yakin diorang dah tunggu. Sebab tu bila live start lambat, Ikmal ada gelisah. Ikmal dah rasa macam sedih. Sebab apa, macam mesti diorang tunggu lama. Lepas tu start pukul 8 tak start lagi. Faham tak? Ikmal dah gelisah kat situ. Macam mesti diorang tengah-tunggu kan. At least start dulu live tu, Ikmal boleh bercakap dengan korang. Macam tu. Sebab Ikmal yakin pukul 7, pukul 7.30 tu orang dah tunggu. Saya yang design apa ni? Saya yang design semua poster. Ya Allah, Kak Yayang ke? Kak sumpah cantik. Lepas tu ada sekali tu Harzan kata, aku rasa dekat dalam gambar aku pakai tudung warna hitam, tapi bila masa pula aku pakai tudung warna putih. Aku cakap, ini semua diorang yang buat. Ikmal cakap dekat Harzan dengan founder, ini semua diorang yang buat. Diorang tukar warna tudung, diorang tukar warna baju. Faham tak? Ikmal cakap, ini bukan yang Ikmal buat. Memang diorang buat. Ini dalam kepakaran diorang. Memang Ikmal tunjuk semualah jadual-jadual apa benda semua. Lepas tu saya memang freelance designer. Lah ya ke? Lepas ni Ikmal boleh freelance kan Kak Yayang untuk buat thumbnail YouTube Ikmal lah. Thumbnail YT Ikmal lah.
Boleh tak Kak Yayang? Boleh? Ya Allah, Yayang pula. Yayang. Nama pula Yayang. Berang-berangan pula. Yayang. Okey, macam Ikmal. Apa angan Ikmal nak buat untuk mem? Banyak angan-angannya. Banyak angan, tapi tak boleh beritahu lah kat dalam live. Apa ni? Keluar ni siapa pula ni? Tiba-tiba keluar muka orang pula ni. Siapa ni? Kenapa tiba-tiba keluar macam ni? Orang Arab mana ni? Korang kahwin jemput kita orang tak? Untuk cerita tu Ikmal tak nak cerita lagi. Nanti Ikmal cerita. Kalau tak nanti buat live nanti Ikmal tak ada topik nak cerita. Jemput je, tak jemput memang siap. Cuma clue dia InsyaAllah jemput lah. Macam tu. Sebab tu kita orang nak cari duit banyak-banyak. At least kalau buat kenduri tu, kenduri kalau boleh nak buat 14 buah negeri. 14 buah negeri nak buat. Biar orang kahwin sehari dua, kita orang kahwin 14 hari. Kita sanggup buat kenduri 14 buah negeri tu. 14 buah baju. Biarlah pokai sikit pun tak apa. Kita orang cari duit dulu. At least kita jamu orang makan, dapat jumpa orang, dapat jumpa jerung-jerung. Sebab kalau kita buat satu tempat je, risau nanti tak boleh nak. Faham tak? Ya Allah, dia fikir pasal kahwin ni. Memang biadab siapa yang tanya pasal jemput-jemput kahwin ni, aku sembung kau dengan ni. Kau kenapa ni? Kau makan ubat ketiak aku. Siapa yang tanya pasal jemput-jemput kahwin ni? Aku dah berangan dah ni. Azim. Biadab betul siapa yang tanya. Dah berangan dah ni. Kan esok mulalah tumbuh jerawat kat muka ni, jerawat berangan. Tanya lagi pasal kenduri kau silik ubat ketiak ni. Baju pengantin kalau apa? Jangan lagi lah. Jangan lagi. Nanti kau berangan. Jangan. Ikmal tak boleh berangan. Kalau berangan nanti sampai nak ketidur berangan. Lepas tu besok naik jerawat. Jangan. Dah banyak jerawat dah ni. Ni dah kira dah nak okey dah ni muka. Okey. Jahat dia orang ni, pandai pancing-pancing orang. Dah aku nak tutup live dah 21 dah. Terima kasih semua Terima kasih semua dah masuk live daripada mula sampai habis. Nanti kalau kahwin nak minta buat ramen spaghetti air oren amboi kau ingat kenduri kahwin aku apa? Lobby hotel. Room service. Nak beramen, nak air oren, nak Maggi, nak oden. Tu kau pergi Family Mart tu Wahidah. Kemain kau ingat apa? Aku ni Imat 24. Terima kasih korang Terima kasih bukan akak Ikmal tu je, Wahidah tadi. Wahidah tu memang suka buat marah. Terima kasih kepada yang bagi gift, yang tap like. Terima kasih kepada akak Jerung semua, abang Jerung, geng-geng Jerung, geng-geng Pirana ke Ikmal Nations kan, anak bibi. Terima kasih yang sudi meluangkan masa. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Terima kasih yang berkongsi gift. Semoga dimewahkan rezeki. Kak Fira, terima kasih, dimewahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Dan semoga semuanya berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Bye bye.